Saya ni mana suara ni? Ada yang tak makan lagi ke? Ada yo. Siapa tak makan lagi kat tangan? Ada yo. Kenapa kamu tak makan? Saya tak sempat yo. Saya kelas. Macam ni, tak nak. Tak makan pagi, tak ada tenaga semua. Ni, kamu dah macam makan? Kawan tak pasal. Kamu semua? Kenapa kamu macam masak? Mak ayah kamu? Saya tak sama yo. Oh, tak apa. Okey. Untuk hari ni, cikgu nak terangkan pasal unit 12 dalam subjek aktiviti kesihatan, iaitu tentang amalan pemakanan. Okey. Kalau kita cikgu sebut pemakanan, apa alat yang kamu fikir? Pasal apa? Tak makan yo. Makan. Ialah makan apa? Bagi cikgu contoh sikit, kita tahu. Makan nasi. Lagi? Burger. Lagi? Maggi. Pizza. Pizza tu sedap. Buat ikut lah. Air pupuk tu je. Air pupuk. Sedap juga air pupuk tu. Sedap. Tadi sedih. Ha? Sedih. Okey. Betul. Apa yang kamu bagi itu betul. Semuanya betul, tak ada salah. Semua betul. Okey. Jadinya untuk kita teruskan pengajaran hari ini, kita kenalkan dulu. Kenapa kamu? Ada tak bagi dia? Tak bagi dia. Yang saya cikgu kenalkan hari cikgu adalah Cikgu Muhammad Arifan bin Hajar bersama Cikgu Arifan. Oh, cikgu bahasa dia. Baru. Oh, yang baru. Tak apa. Cikgu baru ke cikgu lama sama Alhamdulillah. Sama Kau akan kenalkan cikgu. Dia kat sini ada sedikit tentang informasi yang kamu sebut tentang makanan pizza, makan yang berpupuk lah, makan Maggi lah, dan macam-macam lagi lah. Jadi kamu boleh nanti kalau ada masa boleh tekan video yang tengok macam mana tips-tips pemakanan dia, macam mana kita nak memastikan badan kita ni kuat, apa yang kita kena makan dan sebagainya lah. Okay. Sebelumnya kita terus kepada objektif pembelajaran. Okay, untuk objektif pembelajaran ini, apa yang kita nak belajar hari ini, iaitu berkenaan tentang amalan pemakanan yang sihat dan selamat. Betul, standard pelajaran kita ini adalah yang kena jaga makanan yang sihat. Siapa nama dia? Ceng sebut nasi atau sayur tadi, itulah yang kena jaga makanan yang sihat. Dan seterusnya adalah memahami kenapa kita kena makan. Kalau kamu tak makan, tengok ada tu ngantuk lah, letih lah, mana lah tu. Dia tengok dia kena buat cakap balik. Pandai ni, pandai lah. Okey. Lalu patut cikgu. Boleh tahu ke? Kita bombat ni kan. Cikgu macam dah baru sebelum cikgu tampakkan pelajaran belum lagi Ustaz. Cikgu dah cerita tentang pelajaran. Cikgu dah, kamu mesti tahu tentang kumpulan makanan yang ikut peranan penting makanan terhadap kita, kesihatan tubuh, dan macam mana kita nak buat pilihan makanan dan menu yang seimbang. Seterusnya kita pergi kepada pemakanan, piramid makanan. Ada yang buat ni. Okey, ni adalah video. Cikgu kalau dulu dah sekarang nanti kalau kamu ada masa, kamu pergi-pergilah, tekan-tekanlah, tengok-tengok lah. Dia pergi kemari. Jalan info tu. Kamu pergi nanti, ada masa cikgu bawa pergi mak abang buat video. Betul. Ni tu. Okey. Sebenarnya adalah ni dah nampak? Tak. Benda tu. Tak nampak? Tak. Kalau saya tak ajar ni. Patutlah. Saya tak tahu makan apa ini. Tak makan lah. Ini lah macam-macam lah tahu. Okay. Masuk. Ini adalah piramid makanan. Okay. Pertama sekali, piramid makanan ni.
Kalau kita tengok banyak berapa bukan banyak kan? Ada berapa? Okey, agak-agak ikut pendataan tahun 2 lah. Yang mana lah peringkat yang paling sihat? Yang kedua tadi tu, sedap tadi tu, hati tu. Tak lupa hati tadi tu, pisah-pisah. Kenapa kamu cakap yang kedua sihat? Tak tentu. Tak sebenarnya semua kita suka ada yang betul. Ada yang sihat. Dan kamu cakap yang paling bawah. Kenapa yang paling bawah? Tapi besar. Besar. Oh, pandai kecil. Oh, pandai ni. Dah straight ni. Saya tu. Ini maksudnya macam lalu ni. Okey. Seterusnya adalah ni. Adalah penerangan untuk piramid. Okey. Kalau kita tengok yang paling bawah. Paling besar. Paling banyak. Yang kita cakap tadi adalah paling khasiat lah. Iaitu yang ada terdapat sayur, buah-buahan. Kemudian ni adalah kemudian makanan yang dinamakan sebagai baik ni, iaitu terdiri daripada sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey. Dalam kumpulan ini berapakah kita perlu ambil dalam sehari? Kalau kamu mau banyak bilangan banyak-banyak sama ada penuh satu pinggan ataupun satu pinggan sehari macam mana kamu rasa? Banyak-banyak kita ambil. Benar tu. Penuh? Oh? Oh, dia benar tu. Dia suka saya tu. Betul, tapi kurang tempat jawapan betul. Jadi untuk jawapan yang betul, kita berbalik kepada panduan. Iaitu bilangan saja adalah 3 atau lebih. Sebab tu kita kena makan sayur. Kamu kita tahu kamu tak suka sayur ni. Tak suka tu. Tak suka ni. Apa sayur tak sedap? Tak sedap. Sedap lah sayur. Tak sedap langsung. Dia tak makan tak pergi tu. Dia tak makan. Kamu nak makan tu. Tak nak okey. Sebabnya sayur ni mengandungi pelbagai vitamin yang sihat. Saya dan buah-buahan macam vitamin C, D, yang mana vitamin ni untuk pencernaan kita, perut kita. Senang kita nak buang air besar. Pencernaan apa itu? Tak apa, yang tu kita belajar lah topik lain. Saya suka. Okey, topik ni adalah tentang makanan. Ni murid ni selalu hebat lah ni kata. Biasa itu. Itu mati-mati dari tadi. Kita pergi ke arah yang kedua, iaitu aras yang apa? Asa. Nama siapa ni? Lokman. Nama saya Hakim ke Lokman? Saya paling famous di sini. Dia orang ni Hakim lah. Untuk mereka itu Hakim kata tadi kita disuka banyak. Suka roti lah, apa ni? Pizza lah. Yang kedua ni kita panggil dia kumpulan karbohidrat. Untuk karbohidrat ni kita ada nasi, bihiri, tepung, apa lagi, ubi, roti yang kita selalu makan hari. Dan bilangan yang kita kena ambil adalah 3 hingga 5 saja. Bermakna 3 saja itu setiap kali kita makan, contoh 3 kali sehari kita makan. Setiap hari kita makan tu mesti ada karbohidrat. Sebab apa? Sebab karbohidrat ni lah yang menjaga tenaga. Kita tahu kamu ni suka main bola, petang, lari. Kalau kita ambil karbohidrat yang cukup, karbohidrat ni akan bantu untuk beri tenaga pada kamu untuk kuat lari dan sebagainya. Faham karbohidrat? Okay. Yang ketiga adalah aras apa? Apa yang kenapa? Saya nampak pinggan je tu. Pinggan. Pinggan tu. Kamu dah potong tak tu? Keraci. Tengok ni. Kenapa? Apa? Kenapa?
susu tu. Ah. Tu berapa tu? Ada ketiga ni ada protein. Ada protein. Ada protein kita tahu ada tentang ayam, daging, telur dan kamu tengoklah susu dan sebagainya. Untuk bilangan saja untuk protein ni adalah bergantung kepada pengambilan bahan yang kamu ambil ataupun lauk lah. Kalau ada macam susu kita boleh ambil 2 saja. Ikan 1, ayam, telur, daging 1 atau 2. Dan yang terakhir ada peringkat yang kita kena kurangkan, yang kamu paling minat kan, coklat, gula-gula, apa lagi, makanan manisan, kicap, manis, lepas tu minyak kan, yang kamu suka makan sekarang juga yang kamu beli. Kau nak makan minyak tu? Kau makan ayam je. Memanglah, kamu pun ayam mentah, kamu nak bagi sedap kamu letak minyak, masak goreng kan. Tak bakar. Tak ada, kamu ni pandai kamu fikir tu. Okey. Dan untuk peringkat yang pada ada ni, cikgu tak sarankan lah kamu ambil banyak sebab dia akan menyebabkan kamu semua dapat penyakit. Nanti kamu ni sakit, semua sakit jantung, kecil manis semua nanti masuk hospital. Dah masuk hospital, cocok sakit, Mati. tak apa pun itu. Okey. Dan untuk yang tu kita tak nak kamu ambil sebab nanti boleh buat kamu gemuk. Hari ni dah ada ke? Tak ada cakap je. Bunyi ni dah ada ni. Nanti kalau ada terasa masalahnya kan. Okey, ini dah contoh semua yang disusun tadi lah secara umumnya. Okey, seterusnya adalah tentang amalan pemakanan yang sihat. Kalau kamu tengok kat sini, ada di sini kita nampak satu bulan ingat. Agak-agak kamu orang, kenapa dalam pinggan ni diletak di laut-laut macam ni? Agak-agak kenapa? Dalam pinggan laut itu. Memang betul dalam pinggan laut, kenapa? Sebab dia buat macam tu, bentuk macam tu. Itu dimakan lah. Betul, kamu rasa? Panduan. Okey, pandai. Dia bagus dalam kulit ni. Ini bagus, cuma perlu ada nakal sikit. Jadi dia untuk huraian kan. Dia nama tu buat suku-suku separuh, iaitu pengambilan untuk karbo protein adalah perlu suku, tak boleh banyak. Sebab hanya bila banyak kalori kita akan tambah dan boleh membuatkan kita Hello, kalori kita apa? Kalori itu adalah tenaga tambahan ataupun tenaga lebihan yang ada dalam makanan. Kalau kita ambil tenaga itu berlebihan, boleh menyebabkan penyakit yang kita kata gemuk dan sebagainya lah. Dan separuh adalah sayur-sayuran. Itu juga tadi dalam piramid itu paling besar adalah sayur dan buah-buahan. Jadi kita ambil dari kuantiti yang banyak yang akan memberi kita tenaga, pencernaan kita jadi elok, lepas tu kulit kita macam cantik. Cantik lah tu. Cantik lah, bagus. Okey. Jadi kita kamu ikutlah saranan pinggan-pinggan ni. Ada soalan untuk nak tanya tentang pinggan ni? Ada lah tu. Ada. Okey. Untuk yang dah sekali, inilah yang kamu selalu amalkan, iaitu pemakanan yang tak seimbang. Untuk pemakanan tak seimbang ni, kita akan dapat kesan lah kalau kita selalu makan macam ni kan. Roman suka makan gula-gula, suka makan ayam McD lah, yang goreng McD. Tak tu. Bukan tak boleh makan, dia cakap boleh, cumanya kita kena kurangkan. Okay. Kat sini adalah kesan. Kalau kita tengok kan, kita bidang ni, dia cakap apa kesan yang kita tak amalkan. Kalau doktor kurang zat, berat badan,
buka tengok segi jauh. Okay. Ni adalah video-video kalau ada masa tekanlah tengok dalam video ni macam mana dia penerangan dia untuk tentang pemakanan yang tak seimbang ni. Okay. Sudah faham? Ada soalan? Ada soalan? Ramai? Ada ego. Ada. Okay. Okay. Kita amalkanlah pelajaran pemakanan. Kalau ada soalan ni, kamu boleh tanya cikgu, jumpa cikgu pada depan. Tak ada ego. Kamu ni jumpa je cikgu pada depan. Soalan kamu yang tak faham, boleh faham. Okey, baik. Terima kasih. Saya ego. Thank you, Teh. Terima kasih. 14